Hai semua. Hari ini kami nak pergi makan kenduri di Banting. So ini masih dalam perjalanan. Lagi berapa minit sampai? 28. Lagi 28 minit sampai. Keseluruhannya tadi hampir 1 jam lah dari rumah. Okay, kita dah sampai Banting. Itu ada signboard kat situ gimana? Jugra apa? Jugra tu bukan ni ke? Terus Banting Jugra, kanan Kelang Chat Highway Bandar Indah Berjaya Kajang. Adalah kereta navy blue. Azia. Mungkin kata cerita. Nampak tu ada balai Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat. Tapi kita telah di blok. Kita tengok view lain pula. Mana kita cari driver? Nampak tak ada patung goyang-goyang tu? Seorang ni vlogger. Seorang kira duit. Dia ada muzik juga. Oh, dia tu situ Banting. Banker. Seorang vlogger. Vlogger. Hari ni kita tak memandu Hari ni kita duduk belakang sorang-sorang. Okay, traffic lights dah hijau. Kita tengok tu Banting. Agaknya kita dalam town lah kot ni. Oh, ni pun ada lagi dataran Banting. Dah sampai. Okay, dah parking di pinggir jalan. Nama venue majlis kahwin tu adalah Heaven Coffee. Oh, dah mana satu ni? Oh, ke sini lah nampaknya. Baik. Rais. Rais.
Ayu tengoklah depan kita ada Rais. Rais mana? Abang tak kenalan dah. Rais tu. Rais. 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 Ada macam-macam. Lauk dia ada. Tak tahu lah nak sebut. Ada macam. This is Java, Malaysia menu. Tak tahu lah. Rais. Alhamdulillah anak saya tu cakap juga tu dia kan ustaz tu semuanya empat dah kan. Tapi nak lalu kat pantai Morik sekejap. Nak tengok kalau ada laut ke apa. Ke tak ada laut ke kat situ. Dengarnya ada event. So mungkin sesak sikit, tapi insyaAllah lah. Dan nak tengok apa yang menarik di pantai Morik. Kenapa kereta belakang Ayu tak ada lagi? Jarak dia dekat ni bang, ni video. Selamat datang ke Pantai Morik. Kita dah sampai. Tengok orang ramai, ada sukarelawan dan rela. Masjid dah masuk masjid. Kita pergi masjidnya sebab kita nak solat. Kalau ada parking kat masjid tu, alhamdulillah. Tengok gayanya macam kesesakan. Masuk. Orang ni mana? Acik dia parking masjid. Parking dia tak ada orang jaga. Mana boleh? Ni orang nak semayang. Ada. Tak, yang baju-baju kurung ni nak pergi tempat motor ni buat. Sebelah mana nak lima? Bagus pun tak boleh. Parking sini boleh sini. Yang sebelah sini memang tak boleh parking. Ni sederet ni parking dia. Ni semua tak boleh parking. Yang ni sederet ni. Tadi Azhar ni keluar daripada mana? Mungkin ada orang tunggu tadi. Orang tu dah masuk dah. Dia lambat lagi solat. Ujung sana adalah
motor-motor klasik. Katanya tak nampak banners dah. Nama event dia Retro Mania. Abang tinggal ambil satu dulu. Nak berkata beli air? Kita balik ke Nuri singgah jalan kebun. Jalan kebun, singgah rumah Opak Ayu sekejap. So, singgahlah. Rasa macam nak beli, tak nampak dah. Beli manggis je. Durian gunung. Wow, very nice. Wow, oh tapi ni tak cantik sikit rosak. Ni itu hari yang beli dapat macam ni banyak. Ni apa?